Rumah Makcik Nida ni semak-semak, kawasan dia semak-semak, mudah sangat jadi semak. Kalau tinggal sekejap bersemak lah, rumput-rumput merayap-rayap. Ayam hutan banyak lah. Ayam hutan tu sekarang dia dah pandai kahwin dengan ayam kampung. Jadi dia kadang-kadang ada perbezaan sikit, ada macam besar sikit. Tapi kalau ayam hutan betul-betul, telinga dia kat sini putih, kecil, terbang. Syum aja macam tu. Tu ayam hutan. Hari ni misi nak mencari telur ayam hutan. Kalau Cik Nida kan dah tinggal rumah dah jadi semak. Dalam semak-semak tu ada telur. Semalam Cik Nida dah nampak ada satu tempat tu, ada satu pot tu, dia bertelur. Ni nak pergi cari. Jom Cik Nida nak ajak orang cari telur ayam hutan. Alamak, dah mengeram ke? Atau dia bertelur ni? Semalam lupa nak ambil, tapi tengok telur ni semalam macam telur baru je. Ada berapa biji? 8 biji. Disebabkan kita nampak ibu ayam mengeram kat sini. Jadi kita ambil sebiji je dulu telur tu. Kita nak tengok sama ada dia dah mengeram atau tidak. Tanda-tandanya kita tahulah pada telur tu nanti yang boleh makan atau tidak. Sebabnya kalau telur confuse juga. Ayam tu tadi lari tak berketok. Selalunya ayam riuh sekampung, telur sebiji. Cik Nida cari telur ayam kat semak-semak lain pula kot-kot ada. Tak ada pula telur ayam kat semak-semak ni. Selalunya Cik Nida cepat-cepat ambil kalau nampak. Sebabnya ada biawak. Biawak suka makan telur ayam. Kat sini ada, cuma ada telur je banyak-banyak ni. Kat semak ni. Telur ayam tak jumpa dalam semak-semak hari ni. Tapi pisang tengok, banyak berbuah. Ni pisang yang paling Makcik Nida sayang. Ini pisang toman. Kalau buat kerepek, bapaknya sedap, lembut, gebu. Lepas tu isi dia warna kuning tau. Kalau kita goreng, tak payah letak pewarna. Ni pisang dia ni. Tak ada rezeki weh. Kalau tak banyak sangat telur ayam hutan bertelur dalam semak-semak ni. Tapi rezeki buah nenas. Nenas banyak pula berbuah tu. Nampak? Sampai terbalik-terbalik. Tapi yang bagusnya, monyet tak nampak ke? Buta monyet ni, mata dia tak nampak. Alhamdulillah rezeki Makcik Nida lah. Kalau tak rezeki monyet je ni. Itulah rezeki kita. Nenas tu golek-golek pun monyet tak nampak. Kalau dah nak jadi rezeki kita, tetap rezeki kita juga kan? Intai-intai juga dalam semak ni. Ayam tak ada bertelur pula, tak nampak pun. Tebu telur ni ada lah, tebu telur. Boleh makan tebu telur je lah hari ni.